Okay, Assalamualaikum and hi. So, hari ni aku nak ajar korang macam ni kita nak guna NAN ni untuk kita auto post dekat Facebook. Maksud aku Facebook page lah. Kalau korang tengok ni, ini aku ada buat satu Facebook page under nama Pengulas AI. So, macam ni kita nak automatekan posting ni. Aku tunjukkan proses dia macam mana. Kita start dengan chat message dulu. Okay. Let's say aku tanya soalan apa-apa kan. Uh, what is NAN? So kalau korang tengok ni, dia akan gunakan AI agent dan dia akan bagi jawapan macam ni sebenarnya. So kita cuba tengok Facebook page kita ni. Kita refresh. Dan dekat sini kita boleh nampak posting yang datang daripada NAN ni. NAN is a fair code workflow automation platform. So dia adalah posting yang sama. So untuk kita buat benda ni, dia ada several step. Antaranya adalah kita nak set up Facebook punya account dulu untuk developer account. So saya akan tunjukkan kejap lagi. Okay, so benda pertama kita buat adalah kita search Facebook developer dekat browser kita dan kita masuk ke dalam Meta for Developer. Dan kita tekan ni, kita akan masuk website developer Facebook ni. Dan kita kena buat app di dalam developer Facebook account. Menggunakan app ni, kita boleh set up auto posting dekat Facebook page kita. Okay, so kita pergi sini. Macam sini kita boleh tengok saya dah buat pengulas AI bot saya. Korang kena kalau korang yang baru start, korang kena create app ni dulu. So ini adalah standard requirement dia. So untuk create app ni kita boleh letak test pengulas AI, saya letak PAI lah. And then ni adalah contact email untuk kita dapatkan apa-apa email address yang orang nak, Facebook akan contact pasal app yang kita buat ni dalam Facebook developer. And then use case ni bila korang create, pastikan korang pilih manage everything on your page. Yang ni paling penting. So pilih ni and then pergi next. And then kita akan ada business. Business ni korang kena create business portfolio dalam Facebook. And kalau yang ada business ni korang kena hantar certain dokumen lah. And after business verify, korang boleh pilih lah mana-mana business. And then kita ada requirement. No requirement identify. So untuk ni kita next je. And then kita akan ada add detail lah, apa yang dia ni. So kita go to dashboard. And then kita isi password je untuk kita create app dalam Facebook developer ni. Untuk kita pastikan Facebook developer kita ni dia auto post and orang lain boleh nampak, kita kena pastikan kita punya development mode dalam Facebook developer ni dia live, bukan under development. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, kalau kita tengok sini, kita masih dalam testing tau. Masih dalam keadaan testing. So kalau kita nak kita punya apa yang NAN ni auto post tu orang lain nampak, kita kena pastikan dia berada dalam keadaan yang dah tak perlu testing. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena pergi dekat bahagian app setting and kita kena isi info-info macam ni. Ada app domain,
ada content email, privacy policy, URL, terms of service. Untuk benda ni korang memang kena ada website sendirilah untuk ni. Kalau korang nak testing, saya cadangkan korang just buat dummy website je pun boleh je. Just buat dummy website, ada privacy policy semua, and then asalkan ada link, then dah cukup lah untuk korang ni. After dah isi tu baru korang boleh jadikan Facebook app ni supaya dia jadi live. Okay, and then dekat dashboard ni korang kena tekan finish customization lah, and then tekan yes, I am finished building this app. Ya, dashboard korang sepatutnya akan keluar macam ni lah. Rate limit, page rate limit, account level rate limit, semua ni. And untuk ni korang kena create lah korang punya Facebook page sendiri untuk connectkan developer app ni dekat Facebook page korang. Tapi yang tu saya rasa Facebook page creation tu saya tak perlu tunjuk lah kot. So itu untuk kita nak set up developer app account dulu. So next saya akan go back kepada saya punya auto posting untuk pengulas AI. Okay, so ini auto posting untuk pengulas AI. Macam yang korang tengok, dia punya app mode sekarang tengah live. So apa-apa posting dia akan, orang lain pun boleh nampak lah dekat Facebook page tu. So sekarang benda yang first kita kena buat adalah pergi dekat tools ni and pilih Graph API Explorer. Okay, so korang akan sampai dekat sini. So benda first yang korang kena buat adalah, kalau korang tengok dia dah siap bagi awal-awal macam ni kan. So korang kena pastikan korang pilih get dekat sini, and then dapatkan ni facebook.com lah. Ni untuk apa-apa dalam Facebook, and ini version Facebook tu lah. So yang ni korang pastikan korang pilih me /account, and then korang kena ada access token ni untuk korang dapatkan info untuk page access token. So page access token biasanya akan ada dekat sini. And saya lupa nak bagi tahu, before korang buat benda tu, korang kena setkan permission semua. So permission semua korang kena pilih dari sini and setkan 4 benda ni: page manage post, page read engagement, page read user content, and page show list. 4 benda ni penting untuk kita enable auto post melalui Facebook developer account kita. So sekarang ni access token. So kita boleh try copy access token dari sini. Dan kita nak testing access token ni, kita kena pergi dekat website access token debugger. Sebab kita nak pastikan access token yang kita bagi tu, dia adalah access token kepada page kita, supaya kita tak tersilap letak lah. So kita masuk ke access token debugger ni. Access token debugger, kita quick link dia ni, and then kita letak access token kita. Access token yang kita dapat daripada sini. Ini kita nak test, kita nak check dia ni token page atau tak. Okay, so macam kalau kita tengok kat sini, kita check dia dah betul, dia token untuk page pengulas AI auto post boot, and ni page kita pengulas AI.
Okay, so kita sekarang ni itu untuk apa yang kita kena buat dekat Graph API Explorer untuk kita pastikan ini access token dia. Next, saya akan tunjukkan macam ni kita nak set up N8N untuk buat auto posting untuk Facebook. Okay, sekarang kita nak buat workflow dekat N8N. So, kita start dengan AI agent. Kita buat workflow simple je. Kita start dengan AI agent. Connect with chat trigger mode. And then just back. Kita tambah chat model kita. Macam dalam video lepas kita guna Gemini, so kita gunakan je Gemini untuk chat model kita. Kita pilih Gemini 2.0 Flash. Okay. And then untuk ni kita tak perlu letak memori atau tools. Kita just buat Facebook terus sebab kita nak terus posting. So, okay, kat sini kita guna Facebook Graph API. Pilih Facebook Graph API. Ni kalau korang tengok dekat sini, yang ni saya dah letak credential dia. Tapi saya tunjuk jugalah macam ni kita nak create credential Facebook ni. So, bila kita create, kita kena tambah access token. Access token ni adalah, kalau korang ingat tadi saya ada tunjuk kita buat token debugging. So, ini adalah access token yang kita kena letak. So, kalau kita letak access token ni, and then kita tekan save, dia dah connected successfully. So, host URL kita biar default. And then, untuk HTTP request method, okay. Untuk HTTP request method ni, kalau biasanya programmer, dia akan familiar lah sebab ini biasanya bila diorang gunakan untuk call API dan sebagainya. API ni pula secara ringkas ni saya terangkan dia adalah proses untuk kita call, dia macam proses untuk kita call data lah. Dia bukan proses, dia lebih kepada data-data yang orang macam tutup supaya certain individu je boleh dapat. Sebab tu ada term API key dan sebagainya. So, untuk case ni kita just gunakan post. Sebab kalau get, dia adalah function untuk dapatkan data. And post adalah function untuk kita post apa-apa info ke dalam app atau sistem tersebut. Macam dalam case kita, app dia adalah Facebook lah. And then Graph API version kita letak je 22. And then dekat sini node kita biarkan me, kita kekalkan je. Dekat H ni kita letak feed. Sebab ni adalah page feed, apa yang kita akan posting dekat Facebook page kita ni. So kita back dekat workflow kita. And then untuk kita posting tu kita kena tambah option. And then pilih query parameter. So dekat sini kita tambah parameter kita. Name of the parameter ni kita letak message. Sebab ini adalah message atau data yang kita akan tambah lah. And untuk input ni, kita suppose AI agent ni, kita just execute je. Untuk kita test dulu. Kita letak test. Yang ni memang akan error sebab kita tak set up lagi apa yang kita kena letak. So kita tengok AI agent ni, kita perlu dapatkan output dia. So korang pergi dekat Facebook Graph API. Dekat node ni memang kena ada me. Dekat query parameters ni korang kena letak output dia dekat dalam value. So ini adalah value dia. Okay, so sekarang kita dah boleh test. Tapi sebelum tu ini just untuk ilmu tambahan lah. Dekat AI agent ni kita boleh tambah satu option di mana dia adalah system message. Okay, system message adalah kita bagi arahan atau kita bagi personality dekat AI agent ni. So contoh dalam case ni, you are
and Facebook page posting AI agent. So apa yang dia kena buat adalah post this input, which is yang ni lah, post input ni in the form of relaxing post in Malay language. So ini adalah kita bagi arahan kepada AI agent ni macam mana cara dia kena buat, dia kena proses input ni. So kita back dan kita reset chat session ni, and then kita tanya soalan, what is artificial intelligence, contohnya lah. So kita bagi dia proses dulu. So kalau korang tengok kat sini, dia dah buat posting under ID yang ni lah. So kalau kita tengok Facebook page kita refresh Facebook page ni, and kita tengok balik. Okay, so ni apa yang dia post dekat Facebook page kita. Okay, so kalau kita tengok workflow kita balik, output dia macam ni. So kalau perasan kita ada something macam benda-benda macam ni kita tak nak kan. So maybe kita boleh bagi extra arahan lah, extra arahan. Only return the answer in Malay. So kita test dulu, kalau kita bagi arahan extra ni dia akan buat apa. Explain, kita reset session, kita explain agent atau AI lah. What is AI? Okay, so kalau kita tengok, ini adalah output yang dia bagi. Okay, so kita boleh dapat yang simple terus macam ni. Okay, so untuk Facebook page ni maybe kita kena refresh atau tunggu kejap untuk dia auto post ni. Kadang-kadang maybe dia akan ambil masa lah untuk auto posting ni. Okay, maybe kita kena tunggu kejap untuk dapatkan. Okay, ni just now dia posting. Kita boleh tengok dia punya output dia adalah output yang sama macam dekat workflow kita yang ni. Okay, so ini case macam kalau kita nak buat kalau kita nak terus check je. Ini another use case saya nak tunjuk how kita boleh, maybe ni untuk kita automation, kita contoh nak dapatkan news. So untuk tu, ini adalah satu website nama dia newsdata.io. Korang boleh log in website ni atau sign up lah, and then dia punya dashboard dia akan tunjuk macam ni. So apa yang korang perlu buat adalah pergi dekat API key yang ni. Sorry. Apa yang korang kena buat adalah korang pergi dekat documentation dekat sini, and then korang baca. Kalau nak baca je lah, tapi untuk ni saya nak tunjuk contoh je. Ini adalah contoh documentation dia. So yang ni kita copy URL dia ni. Dia dah bagi sekali dengan API key kita yang ni. So kita get je URL ni, pergi dekat workflow kita. Kita create satu node baru. So kita right click, kita add node. Dekat sini kita search API, and then kita pastikan kita pilih HTTP request.
and then kita paste URL kita tadi. Cuma yang ni URL kita ni dekat hujung tadi pizza kan. Ini adalah berdasarkan search lah apa yang kita nak. So maybe kita boleh search AI atau apa, artificial intelligence, and then kita execute step, and then kita akan dapat API return macam ni. Dia akan bagi description, title, link, article ID bagai. So daripada ni kita akan suruh AI agent buat benda yang kita suruh ni lah. Jadikan benda tu auto posting Facebook post. So untuk tu kita delete chat tu, and then kita tambah satu lagi note. Ni trigger manually lah. So trigger manual ni kita sambungkan dekat HTTP request, and HTTP request kita sambungkan dekat AI agent, and then dekat AI agent ni kalau kita tengok dia akan return daripada sini. So chat input ni kita kena tukar lah. Chat input ni kita kena tukar dia jadi description. Kalau nak senang kita just drag and drop je. So yang ni kita copy, and then from user message ni kita kena tukar source kepada define below. So dekat sini kita boleh define description, just drag and drop je. So dia akan ambil yang ni. So yang ni kita boleh just klik untuk execute. Kita execute the entire workflow. And dia akan buat auto posting dekat Facebook. So posting yang dia ambil semua adalah dia ambil Africa Digital Transformation. So dia ambil description yang ni, and then AI agent ni dia translate. Okay, kalau tengok dia ambil yang ni, and then dia translate jadikan output macam ni. Dia ambil description ni lah. And then kalau dekat Facebook Draft ni dia dah post. So kita search, kita refresh kita punya Facebook page. Okay, kita tutup ni, tutup create post ni. Okay, ni kita kena tunggu kejap. And then maybe kena refresh lagi, sebab mungkin dia akan lambat sikit untuk auto posting dekat Facebook ni. So ini adalah posting yang tadi. Kita tutup. Santai petang semua, Afrika sedang pesat berubah ke arah digital dengan bla 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 ni semua. So ini adalah posting daripada Facebook yang ni. Posting ni dia dah berjaya postkan dekat Facebook page kita. So itu je untuk video kali ni. Ini adalah kita execute by manual lah. Kalau kita nak execute by trigger lain pun boleh. Contoh kalau apa-apa kita buat app event ke, on schedule ke. So contoh macam kalau on schedule kita letak interval berapa. Maybe setiap sejam kita nak update satu, atau setiap 2 jam kita nak update 2, something macam tu lah.
So yang ni adalah semua trigger. Kalau korang nak saya ajar pasal triggers ni semua ke apa ke, boleh je komen kat bawah. Tapi untuk proses auto posting dekat Facebook page, simple je macam ni. Kalau korang nak detailkan lagi atau apa-apa ke, korang kena main prompt dekat sini lah. Prompt dengan lebih detail ke apa korang nak macam mana posting tu. And itu je untuk video kali ni.